Salam sejahtera semua. Okey, saya Abang Nash, pengasas Gazebo Abang Nash, dan untuk tahun 2026 ada sesuatu yang istimewa untuk Ramadan. Okey, Abang Nash, apa yang istimewa 2026 ni? Okey, untuk 2026 khas di sini RTC Gopeng ni, kami akan melancarkan set Ramadan Talam Talam di sini. Jadi di kanan saya boleh tengok yang pertama adalah talam set alam ayah yang terdiri daripada kari ikan, ayam wangge, terung masala, sayur kobis, sambal belacan, ikan masin, papadum, kurma, dan di sini ada percuma nasi dan percuma satu jug sirap. Dan nasi dan air boleh refill sampai bila-bila. Seterusnya adalah set talam emak, asam pedas ikan, ayam masak kicap, kerabu, ulam-ulaman dan lain-lain. Okey, masak tempoyak ikan patin, sambal udang petai, kerabu, ulam-ulaman. Sila tengok. Seterusnya adalah set talam adik. Pada mereka yang tak minat untuk talam, boleh cuba nasi kandar. Jadi set-set talam semua yang saya war-warkan tadi dengan set ala carte nasi kandar akan dibuka daripada 5.30 sampai 9.30. Jadi lepas 9.30 apa berlaku, kami akan buka menu untuk ala carte. Ala carte macam biasa, peminat gazebo yang lama dan yang baru yang akan datang, kami ada set capati kambing, puri, kami ada wonton ho, kami ada nasi goreng dan western, chicken chop dan lain-lain. Ini ada satu pot baiknya. Okey, tepi highway diorang boleh berhenti menikmati juada berbuka puasa sampai bersahur. More. Menu tip top. Dia capati dia dengan kuah remah. Marvelous lah kuah dia. Tapi Abang Nash, ni dekat mana ni Abang Nash? Okey. Ajak kawan-kawan saya. Ya. Pasti anda bertanya-tanya. RTC Perak atau mereka panggil RTC Perak Gopeng. Datang beramai-ramai. Gazebo Abang Nash. Makan dan enjoy. Oh.